Apa sahaja cara aku akan make sure benda ni jadi. Whatever it takes. Tolong reset benda ni daripada otak, guys. Kau faham tak? Tak ada benda yang tak boleh. Buat dulu. You have nothing to lose. Dah try, tak ada orang beli. Berapa ramai orang kau bagi tahu? Kalau kau post dekat secara organik tak ada orang beli, kau kena try pakai iklan. Whatever it takes. Saya nak bagi tahu korang kenapa saya tidak miskin di zaman moden. Saya punya tahap apa tahu? Saya bagi tahu semua orang. Kalau saya jual e-book, kalau saya dah post kat media sosial ni tak ada orang beli, kau tahu Azri Walter level apa buat? Saya akan merangkak keluar, jumpa orang kat tepi jalan. Saya akan pitching dia guna saya punya Ailio. Saya cakap, bang, saya ni saya ada e-book bang. Ni saya buatlah QR code ke benda. Ni e-book saya jual secara bersemuka. Whatever it takes. Baru betul. Kau faham? Korang tak faham apa maksud do whatever it takes. Korang tak faham. Korang adalah orang yang buat tak okey, stop. Bukan. Kau kena ada satu attitude, whatever it takes. Apa sahaja cara aku akan make sure benda ni jadi. Whatever it takes. Macam tu. Baru betul. Kau faham? Ni saya bagi tahu supaya kita tak nak ada ramai orang hidup dia keras, susah, terapung di zaman moden. Faham tak?